Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi sahabat saya Abu Muhammad ni, dia cakap apa tadi? Dia cakap andainya kalau syarikat-syarikat Malaysia شو قلت ابو محمد انه الشركات الماليزيه يعني انه لو بيجوا ياخذوا يستلموا البلد يعني andainya kalau bayangkan teman-teman betapa orang Syria teringin pengalaman Malaysia datang kat sini, tapi ialah bukan kerja, bukan urusan saya lah. Dia kata betapa indahnya kalau syarikat-syarikat Malaysia datang ke Syria ambil alih. Allahu Akbar. Tengok, sebab kita perlukan tahu macam pengalaman ataupun ialah saya andai kata maksudnya kita harap sangat, sebab teman-teman rahmati Allah, pengalaman Malaysia dalam menguruskan syarikat, menguruskan projek, menguruskan kita tengok betapa kemajuan yang Malaysia tercapai, sedangkan yani Syria baru lagi tahu, baru sekatan ekonomi yang dipanggil Caesar شو بسموها هي Caesar قانون قيصر Caesar law, Caesar sanction baru diangkat sebenarnya. Jadi itulah Muhammad ni kata andainya kalau orang Malaysia datang ambil alih, syarikat-syarikat Malaysia ambil alih untuk membangunkan Syria semula. Tapi yalah, insya-Allah mana tahu suatu hari insya-Allah. Assalamualaikum.